Okey, selamat datang. Hari ni jom kita jadi macam detektif ekonomi sekejap. Kita akan siasat satu petunjuk penting yang ramai orang terlepas pandang. Indeks Harga Pengeluar atau PPI. Kenapa benda ni penting? Sebab ia mungkin dah bagi bayangan tentang harga barang dapur kita untuk bulan-bulan yang akan datang. Pernah tak terfikir, kat mana sebenarnya tanda-tanda awal inflasi ni muncul? Sebelum harga dekat pasaraya tu naik, biasanya ada gegaran kecil berlaku dulu dalam rantaian bekalan. Anggap je ia macam sistem amaran awal tsunami untuk ekonomi. Dan ya, benda ni wujud. Dan hari ni kita akan tengok kat mana nak cari isyarat tu. Dan inilah dia, alat pengesan gegaran ekonomi kita, Indeks Harga Pengeluar atau PPI. Senang cerita, ia macam termometer yang ukur suhu kos untuk para pengeluar. Kilang yang buat telefon anda, ladang yang tanam sayur, semua tu. Ini harga dari dapur mereka sebelum sampai ke meja makan kita. Mesti anda lebih biasa dengar pasal CPI kan, Indeks Harga Pengguna? Macam nilah cara mudah nak faham beza dia. PPI ni umpama tanda harga borong di kilang, manakala CPI pula tanda harga runcit yang kita bayar dekat kedai. Sebab itulah PPI ni bagi kita hint awal, macam dapat tengok trailer filem sebelum wayang penuh keluar. Baiklah, jom kita masuk ke data sebenar. Laporan untuk bulan Februari 2026 baru je keluar dan ada sesuatu yang buat penganalisis ekonomi tergaru kepala sikit. Mari kita bedah siasat sama-sama apa yang ada di sebalik nombor-nombor ni. Nah, inilah dia suspek utama kita. Satu lonjakan sebanyak 0.7%. Dalam sebulan je tau. Dalam dunia data ekonomi, ini bukan kenaikan biasa. Ia satu pecutan yang agak mendadak. Seolah-olah enjin inflasi di peringkat pengeluar ni dah mula panas. Graf ni dah menceritakan segalanya. Cuba tengok garisan hitam tu. Nampak tak lonjakan tajam pada bulan Februari? Ia macam graf degupan jantung yang tiba-tiba melonjak naik. Ini bukti yang tekanan harga bukan setakat meningkat, tapi ia meningkat dengan agak laju dan kuat. Jadi, dari mana datangnya tekanan ni? Satu sektor je ke? Oh, tidak. Data tunjukkan ia merebak. Harga barangan melonjak 1.1%. Harga perkhidmatan pun naik 0.5%. Jadi, ini bukan masalah setempat. Ia adalah satu fenomena yang meluas. Nak bagi gambaran, kenaikan 1.1% untuk harga barangan ni adalah lonjakan bulanan yang paling besar sejak Ogos 2023. Maksudnya, momentum inflasi ni nampaknya makin kuat. Ia bukan sekadar blip atau gangguan kecil, tapi mungkin satu trend yang perlu kita perhatikan betul-betul. Okey, dalam setiap cerita mesti ada watak utama kan? Sekarang, jom kita kenal pasti dalang sebenar di sebalik lonjakan harga pengeluar pada bulan Februari ni. Apa sebenarnya yang menyebabkan angka-angka ni naik begitu mendadak? Baik, untuk barangan, puncanya agak dramatik. Sedia? Harga sayur-sayuran segar dan kering melonjak hampir 49%. Ya, dalam satu bulan. Bukan silap taip. Pada masa sama, diesel yang jadi nadi pengangkutan negara kita turut naik dengan banyak. Tapi yang menariknya, tak semua benda naik. Harga barang kemas contohnya, jatuh. Mungkin ini petanda pengguna dah mula berjimat untuk barang-barang mewah. Di bahagian perkhidmatan pula, ceritanya lebih kurang sama tapi ada kelainan sikit. Kos penginapan pelancong naik, mungkin sebab industri pelancongan dah mula pulih dengan kuat. Perkhidmatan kewangan pun jadi lebih mahal, tapi sebaliknya margin untuk peruncit pakaian pula menurun. Apa maksudnya? Mungkin peruncit terpaksa telan sebahagian kenaikan kos dan tak mampu nak pindahkan semuanya kepada kita, para pembeli. Okey, sekarang jom kita korek lebih dalam lagi. Kita nak masuk ke bilik enjin ekonomi. Ada satu konsep nama dia permintaan pertengahan. Ia membolehkan kita tengok tekanan kos sebelum ia sampai ke produk akhir. Anggap je macam kita tengah tengok ramalan cuaca sebelum ribut betul-betul sampai. Jadi, permintaan pertengahan ni sebenarnya ukur kos input, harga yang satu bisnes bayar kepada bisnes lain untuk hasilkan sesuatu. Inilah yang kita panggil saluran paip inflasi. Kalau tekanan dalam paip ni makin tinggi, kemungkinan besar ia akan meletus di hujung sana sebagai harga yang lebih mahal untuk kita semua. Dan data ini mengesahkannya. Jadual ni tunjukkan tekanan tu memang tengah membina dari peringkat awal lagi. Harga untuk barangan yang dah diproses naik 1.6%. Tapi yang lagi membimbangkan, harga untuk bahan mentah, asas kepada semua benda, melonjak 3.1%. Maknanya tekanan ni datang dari akar umbi lagi. Dan ini bukan saya yang reka-reka cerita tau. Laporan rasmi itu sendiri yang tekankan kenaikan 1.6% untuk barangan yang diproses adalah yang terbesar dalam beberapa bulan. Ini syarat yang sangat jelas, rantaian bekalan sedang rasa bahang kenaikan kos yang makin menjadi-jadi.
Baiklah, semua bukti dah ada depan mata. Sekarang, sebagai penganalisis yang realistik tapi masih optimistik, jom kita cuba fahamkan apa maksud semua ni. Apakah isyarat yang data ni hantar kepada ekonomi dan paling penting, kepada poket kita? Kesimpulannya macam ni. 1. Inflasi pengeluar sedang memecut, bukan makin perlahan. 2. Ia merebak luas, bukan terpencil pada 1-2 sektor je. 3. Tekanan kos sedang membina di sepanjang rantaian bekalan. Dan 4. Semua ini memberitahu kita satu perkara. Gelombang harga ni kemungkinan besar akan sampai ke pantai kita sebagai pengguna dalam beberapa bulan akan datang. Dan kita kena ingat, bukan kita je yang tengah perhatikan semua ni. Di Bank Pusat, para penggubal dasar sedang tengok data yang sama dan mungkin dengan lebih teliti lagi. Angka-angka inilah yang akan mempengaruhi keputusan mereka sama ada nak tekan brek ekonomi atau biarkan enjin berjalan dalam usaha mereka mengawal inflasi. Jadi, saya tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Bila kos untuk hasilkan hampir semua benda, dari tomato di ladang sampailah ke diesel dalam lori, semuanya sedang meningkat, adakah realistik untuk kita harap harga di rak kedai akan kekal sama? Data PPI bulan ini dah bagi kita amaran awal. Persoalannya sekarang, adakah kita bersedia untuk apa yang bakal tiba?